Assalamualaikum. Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Lily Isabel. Risau. People. Okay. Show me how you care. Okay. So guys, saya ada dekat airport Kuala Terengganu. Saya dah pakai mic ni, saya dah tahu dengar ke tak. Sebab mic saya bawah ni memang aku dah kelebek lah. Aku lewat dah. Tadi kita orang rushing berlari. Nasib lah diorang terima. Jadi saya dah nak tunjuk lah macam mana kita check in semua. Lepas tu kita bawa budak ni sekali. Kita nak pergi ke ni orang. Hi. So ni Isabel first flight. First dia naik aeroplane. Dah naik aeroplane. Lepas tu kita bawa dia naik aeroplane. Orang naik aeroplane ke? Ha? So kita tengah tunggu. Sekarang ni kita dah boarding semua. Kita dah masuk ni. So kita tengah tunggu. Nanti apa-apa saya update. Mungkin vlog ni kita jadikan dia vlog pendek je. Sebab saya bawa anak. Kalau saya bawa anak dia macam rushing sikit. Jadi saya tak boleh nak fokus sangat. Okay. Tripod pun aku dah pegang. Tak bawa. Okay. Random je. Kita tunjuk random vlog. Sempena kita buat kenangan lah. Okay. Isabel first flight. Okay. So see ya. Aura. Dia tak sabar guys. Aura first flight. Wow. What's that, Aura? Aeroplane. Okay guys, so kita dah masuk dekat dalam plane. Saya tak tahulah korang dengar tak suara saya. Memang saya dah ambil mic saya. Okay, nantilah sampai ke LA baru kita akan ambil mic. Aura, first flight Aura. Smile. Aura, are you happy? Happy? Nak naik lagi ke? Tak jalan je. Smile. Tuh. Wow. Mana nak atas? Naik ke atas. Naik ke atas pun ada. Ya. Naik ke atas. Tak sini. Atas. Ni, adik punya. Ada berak. Berak pula. Dia punya barang kata berak pula. Oh, lawa sini. Lighting on guys. Kita orang ni alalang pergi KL sebab kita nak pergi hantar aunty kita nak pergi umrah. Okay. Ni Mak Balkis nak pergi umrah. Jadi alalang kita jumpa diorang semua nanti dekat KLIA. Okay guys. So nanti Cik Lily update. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah.
Sejak ku bertemu, ku telah jatuh hati padanya. Di dalam hati telah menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu. Jangan kamu serta hidupku tinggalkan padaku. Bawalah diriku selamanya. Sampai. Wah. 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 Okay, sampai. Jom. Tu. Tepi. Ya, calo dah. You kata baik dia calo. So, kita dah sampai guys. Kita dah ambil. Mana? Sini. Ya. Tu. Duduk diam. Jatuh kan. Ada timam. Mana? Timam tu. Mana? Tu timam. Mana timam? Tu nampak ada timam. Timam kat sana tu. Nampak ada timam? Tu. Tu timam ada. Cik, tangan tak mau masuk mulut. Hak timam. Salam timam. Kiss. Cik. Aduh. Salam timam. Ikut timam ke Australia? Oh, sejam flight pun tanya. Sampai. It was at this moment that he knew he fucked up. Oh, dari tadi. Ni nak buat apa? Guys, kita dah jumpa Mokcah. Mokcah dah pergi dah. Tak apalah. Nak macam mana kita boleh lagi sebab kita solat tadi lewat dah. Okay. Saya tak ada rezeki. So kita message je lah Mokcah selebih-lebihnya, pesan-pesanan selebih-lebihnya. Okay. So tu saja vlog saya. Segmen tu saja vlog saya. Saya dah nak balik. Okay. Malas nak panjangkan lagi vlog ni. Tolong anak saudara aku sama tinggi dengan aku dah. Sebab dia tak. Itu saja daripada saya, perempuan Slay. Cepatlah buat sekali. Cepatlah. Itu saja daripada saya, perempuan Slay. 1, 1, 1, 2, 3. Cepat. Itu saja daripada kami, perempuan Slay. Jangan lupa like, share dan subscribe Lily Zabel channel, okay? So, bye-bye. Amboi adik. Cili kena tolak adik ke ni? Anak aku pula tak mau pegang. Didak, tolonglah tolak beg Cik Lily ni. Tolong tolak ni. Dah besar dah. Kenalah jadi bodyguard mak saudara dia pula. Orang kata, Aura sini Aura. Jom. Ya, ada yang masuk YouTube Cik Lily. YouTube. Aura jom. Nak naik. Pergi naik kat Cik Aki. Cepat. Bye guys. Aku suka didak gini. Kata tu saja daripada saya, perempuan Slay. Dia tak mau buat. Cuba buat gini belaka. Tu saja daripada saya, perempuan Slay. Menjelma cinta, dan bawalah daku selalu dalam mimpimu.
hidupmu, genggamlah daku kini, juga nanti harapan di hatiku. Bawalah diriku selamanya.